Penjaja Air Tular DISITA, DBKL tegaskan dataran merdeka kawasan. Larangan berniaga. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah menjalankan tindakan sitaan terhadap penjaja air balang di sekitar dataran merdeka pada Sabtu lalu. Dalam satu kenyataan hari ini, DBKL memaklumkan tindakan tersebut dilaksanakan selaras dengan peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Adalah diingatkan bahawa dataran merdeka merupakan kawasan larangan menjaja bagi menjaga imej, kebersihan serta nilai warisan kawasan ini yang menjadi kebanggaan warga kota dan pelancong. DBKL ingin mengingatkan para pengunjung agar tidak membeli daripada penjaja haram serta bersama-sama memainkan peranan menjaga kebersihan dan menghargai keindahan persekitaran. Menurut kenyataan itu, terima kasih atas sokongan dan keprihatinan anda, katanya.